If I'm Daniel, now you're shining in the light. Dulu pernah jatuh, tapi now you're on the rise. Step by step kau panjat sampai tinggi atas. Orang sabar nih bos, semua orang jadi panas. Hustle every day, tak pernah tinggal fight. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Irfan Daniel. This is your Tanah Kuagu Sabahan Boys. Okay, hi guys. So guys, konten apa hari ni Irfan mau buat adalah konten Tren Asla dengan Iman Troy. Lagu raya Iman Troy dengan Asla. Kamu nampakkan dorang punya velocity yang tus. Jadi kita mau tengok adakah budak-budak AI ni mampu tiru velocity dorang Asla. Let's go. So guys, kita panggil orang yang pertama, iaitu Najla dengan Sherina. Dua-dua bekas partner saya. Nah, sharing mic. Konten apa benda tu? Pintu. Oh, dia marah habis. Habis last masuk tadi. Aku boleh marah habis. Tiba Okay, nama ni konten adalah trend TikTok. Oh, ni makanan kita ni Najla. Oh, makan kita. Confirm ah? Trend TikTok velocity. Tapi sekarang tengah TikTok meletup pum. Asla dengan Iman Troy punya velocity. Lagu dorang. Yes. Jadi bukan lagu tu? Bukan. Asla ada lagu lain ke? Ada lagu kedua dorang Asla. Lagu kedua. Okay. Wow. Okay. So, saya akan bagi kamu masa dalam 1 minit untuk training. Okay. Okay? 1 minit je share. Yes. Saya akan kira 1 minit tu ah. Okay, tamat. Okay, Last. Okay, last. Okay. A few moments later. Oh my god, share. Okay. So, ready? Share dengan Najla. Ini hanya 1 kali je. Fail. Tidak 3 kali ke apa. Okay? So, good luck untuk share dengan Najla. Okay, kita mula dengan share. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Untuk share fail. Okay, kita akan pergi ke Najla pula. Okay, ready Najla? Okay. Najla pun fail, tapi kalau Okay lah dia. kalau 100% Najla boleh 80%. So kalau 80% dia bukan kira fail, dia pass. Okay. So good job Najla and share. Thanks Iman. Lepas ni perbanyakan lagi training velocity, okay? Sebab top velocity dalam AI team adalah Aiman Junaidi. So kita akan pergi orang seterusnya. Let's go. So guys, orang seterusnya, kalau selalu dorang digelarkan Queen of Velocity, guys. So kita menjemput Faeka Balkis dengan Unalo. Mic tu nah, mic kamu boleh sharing. So, Una dengan Dia cakap kita Queen Velo lah. Kau sayang kot. Aku kaki Dugem. Habis sebut dugem tadi, kasih habis ayat kau. Velo tu biasa sangat. Kita orang kaki dugem. Kami jenis yang di tiang berpusing. Ya. Ayo. Lepas ni nak pergi ni. Betul. Betul. Jumpa kita kat track.
Jadi kamu rasa Velocity ni easy lah? Easy asal. Easy ya. Okey, aku bagi 1 minit je untuk hafal Velocity ni. Okey, cepat. Lepas tu satu persatu kena buat ni Velocity. Aku dengar tadi lagu apa? Yang praktis malam. Yes. Yes. Dah Ipan, kenapa je? Aku tahulah juga kau ni kaki jilat, tapi kenapa shoot depan HB depan Kak Bella? Enggak, Mau sebab cakap rajin lagi. bukan. Oh, Bukan. faham. Mau dapat title, dapat award. Oh, dia pasal orang award. tengah meeting tu. Dia mau rising star tahun ni. Nah, hati-hati. Okey. Siapa menjilat sekarang? Kau tengok di dalam tu siapa? Tu aku bilang, orang tu tahap terus tak kau bahas di bawah lagi. Aku bukan menjilat. Okey, start daripada sekarang ah. Satu. Iman Troy. Bukanlah sekali tengok. Aku bagi 1 minit. 1 minit untuk kamu training. Okey? Okey, 3, 2, 1. Oh, senang je ni. Senang. Alah, dah biasa dah. Biasa dah. Aku tengok sebelah mata je. Dapat dah. Anda perlu seminit. Okey, settle. Tak perlu. Okey. Biasa sangat dah. Okey, kita akan mulakan dengan Faeka Balkis. Okey. Ready? Okey. Anda boleh tengok je ni, aku dengar lagu je. 3, 2. Oh, salah. Aku ingat senang. Okey, dengar. Okey, cepat-cepat. Ikut aku ya. Aku tahu dah. Ingat sudah? Okey, 3, 2, go. Terkeluar. Masuk balik. Mau lari tu kan. Okey, sorry Pak Fail. Sangat lah. Jangan kami ni dugem. Kami nak suka Velocity. Dah Pak. At least geng kamu ada menang. Tadi Pat Najla dengan Share fail, tapi Najla geng dia kan lulus. Tapi dah lulus 100% lah. Itu tahap velo. Kami ni duga. Cuma buat pula lagu duga. Memang. Wey. Tapi ni bulan puasa. Tak bagus tunjuk. Jangan nak cari pula lagu. Okey, Una teruskan tadi Iman Troy. Kan lagi belum. Ya. Aku dah menangis sekali dengan Pak lah. Masing-masing. Masing-masing. Ya. One. Jangan menangis sekali. Boleh lah. Boleh lah awak. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. Untuk Una pas 70%. Lain kali bagilah kesan lah di grup WhatsApp item. Bagus kali practice dulu. Ni nampak sangat nak menyatakan orang ni. Kau fikir aku apa? Kau fikir aku Alif Irfan ke mau bagi tahu konten Biarlah apa? kau lupa. Bagi tahu je lah. Kuat. Ya, tapi lain lah. Ni Aku macam bukan nak- bos. Ni. Lagipun aku solo. Apa, Aku mau arah-arah kamu tak nak apa. guna. Okay guys, kita pergi orang seterusnya. Let's go. So guys, sekarang kita pergi orang seterusnya yaitu siapa so nama dia? Okay, Sophie dan Aisyah. Oh, nampak kah? Tu Mike. Jangan ragu-ragu dengan cinta Irfan. Sabar, kau nanti. Noah dah sampai? Dah? Okey, Noah. Hai. Kami tunggu kau. Kau Bella nak boleh shoot konten tadi sebab kau lambat. Okay, untuk Sophie dengan Aisyah. Macam kamu punya geng Pop Slay tu. Kamu tahu kan Asla ada 2 lagu sekarang. Kau tak tahu aku ada 5 lagu. Yo. Bila air satu.
Aku bagi kamu 1 minit untuk training tren Asla nih dengan Iman 1 Troy. minit je. 1 minit ya. Kau tak tahu kak aku queen of JJ. Setakat 1 minit tu kak Aisyah. Sorry, ini bukan Queen. Kita macam ni tau. Kita lagu tu. 1, 2, 3. Lagu Mak Saleh tu pun kita hafal Aku lagi. dah Oh faham. my god. Celah-celah gigi aku ni. Itu JJ. Ini Jelas-jelas gigi ini aku. Velo. Ini Velo kot. Ini Velo. Oh lah, lagilah Belo tu dalam jiwa Gen Z. Hidup Gen Z. Ready? Hidup millennial. Ah, millennial. Tak tu orang Itu di dalam, itu dalam. Bila dah tua. Wah. Okay. Ready? Habis. Ready dah tu. Habis. Kalau nak serius-seriusnya ni exam. Betul? Okay. So, kita akan mulakan dengan Aisyah dulu. Masing-masing. Masing-masing. Kita do it together. Dekat exam kau. Mana ada exam berdua? Patutlah berdua. Okay. So, ready? Aisyah? Ready? Go. Masih tadi isyarat dah. Macam lah sih. Ni apa nak belajar-belajar benda macam ni? Mengaji lah. Wah, kau. Tepuk surau sekarang. Wah. Tahu surau pindas. Konten Adam tu, bukan konten aku. Tebuk surau. Okay. Sofi. Queen of JJ ni. Kalau aku ingat apa ni? Ingatkan mengaji macam tu je. Okay, dua-dua tidak pas. Oh my god. Oh my god. Cakap sikit Sofi, apa dia cakap kita tak pas? Itulah level kita. This Kita orang punya talian lagi is up. this is not our level. Oh my god, yes, exactly. Lagu Aslah, that's not our level. Orang tak boleh buat tarian yang mudah-mudahan. Kita orang macam Kita atas. yes, kita Oh orang my too God. international. Oh my god, god dang. Get dang. God dang. Okay, it's okay, it's okay. Get out. Get out. You don't I want to be here. you I want to be here. Oh my god. You want to fight with me? Oh no. Tak payah nak borak-borak kat sini. Dah mandi. Ni Amri sekali. Hah? Amri buat baju. Tak Amri balik. Ah, mandi dengan Amri. Astagfirullah, bukan. Kau cakap pasal mandi ni. I don't like Okay guys, so kita akan pergi orang seterusnya. Let's go. Lawa lah. Rugi macam kalau lepaskan Sofi. Dia selalu kalau dah broken dia cantik betul tak? Betul. Selalu perempuan lepas Betul, putus betul, cinta betul. Dia antara dua, bahagia, dia cantik. Kalau Dah sekarang tak bahagia. Okay guys, kita pergi orang seterusnya. Let's go. Okay, so guys, kita panggil orang seterusnya iaitu Siti Hazarina dengan Nuar Sejarah. Masuk. Okay, so Nuar dengan... tinggi dia. Ingat kanda tadi. dalam kepala Rina ada kanda saja sekarang. I don't know why. Okay guys. Bila dah pegang lah. I don't know. Ya. Bau dodol. Rina. Karina Zen, tolong letak muka kanda. Tak payah lah. Nama keluar. Tadi kau minta kanda. Aja. Ini. Okay, Nuar dengan Rina. Aku ada challenge. Okay. Trend TikTok Velocity. Okay. Asla dengan Iman Troy. Oh. Yang lagu yang mana? Yang Lagu kedua. Jemput. Bukan jemput. Susah. Sebab jemput lampau easy jadi kita mana ada easy? Cuba kau buat jemput. Tengok kalau kau kata easy. Buat. Aku tak boleh buat. Kau buat. Jangan push aku. Kau easy. Easy untuk kau. Buat. Jemput. Jemput. Dan rumah. Lagu pun tak hafal. Lagu pun tak hafal. Sudah. Tidak. Kami nak lagu jemput. Okay. Ini kan jemput tu. Okay. So, jadi kau mau mana ni? Ikut lagi kan konten kau. Okay. Semua fokus. Amri. Ikut lagi kan konten kau.
Okey. Jangan tu apa. Kau kata nanti Echan dengan Amri Kau berapa? kau tengah ni kau jangan pegang tangan belakang kamera pula. Haram. Janganlah sebut. Dan fitnah. Rina Redo jadi Rina macam tu. Leo. Dia je. Rina Redo. Rina dah habis masa Leo. Allah Allah. First blood. Okay, aku tetap juga dengan aku punya lagu apa tadi tu? Maaf lahir batin. Okay? So, kamu ada 1 minit untuk training, okay? Okey Noah, boleh. Rina dah apa dah? Dah hafal. Laju. Aku dah hafal lah. Tengok siapa lagi pro, Noah ke Rina? Okay. So, kita tengok. Dia tu. Ya, BS lah ni. BS lah ni. Kami lawan orang lain kan? Kau lawan dengan Noah Rina. selalu tak nak lawan dengan Rina. Kau kena lawan dengan Rina. Wah, cik dah. Boleh tak? Okay. So, kita mula dengan Rina dulu. Rina dah? Ya. Ready, Rina? Okey. 3, 2. Itu dugem, itu dugem. Biarlah tu. Kalau aku. Dia Noah berita. Kau nak ikut je Iman dengan Aslah tu. Kena ikut Tak you. penting pun. Dah, kau aku pula. Okey, Aslan dah penting untuk kau. Bukan lagu tu. Aslan dah penting untuk kau. Lagu tu. Aslan dah penting untuk kau. Mana yang penting? Sudahlah, Aslan sebut. Rina! Kasih baik. Noah, selamatkan Rina. Noah, selamatkan Rina. Jangan! Oh, Jangan! Biar, biar. Kena kaki Rina tak? Tak. Ada cedera parah tak? Kalau tidak nak kau ambil kan? Tak boleh, tak boleh. Kaki aku kau pijak. Okey. Kaki aku kau pijak tadi. Oh, sorry. Kaki aku yang sakit. Ipan! Okey, so kita Nuar mustahil kau ndak hafal tren Aku Aslan ni. aku Partner kau kot. ni orang dia. Oh, aku benci soal dengar ayat ni. Tak hafal, dua putus ke Asla. Nuar, buktikan kalau betul kau hafal tren partner kau sendiri. 1, 2, 3. Macam sama macam tak? Tapi lebih kurang ya? Betul daripada aku buat tadi. Aku lupa kat lucu. Okey, Nuar dia gabungkan dia punya olah. Nampak anda sendiri tak hafal. Kenapa kau tak hafal? Tapi aku paling terharu dengan tim Bibi. Kenapa? Dia hafal. Siapa yang muka sikit kau? Korang tunggu tim Bibi buat. Tim Bibi ni bos, ada lawan kah? Sorry kau ndak boleh guna ayat kau sudah ada lawan kah? Ada lawan kah? Kalau tim Bibi ni aku jujur lah tim Bibi yang betul perform lah. Ni juga. Kalau yang lagi satu tu, yang cicak kobeng tu, tadi ke tu tumpah juga. Sabar, tengah menjilat ni. Tengah menjilat. Tumpah, sumpah. Tumpah. Okey, dia ambil. Okey, kan dia dua-dua tu macam liat kan. Tapi Dia ni. tapi jangan panggil dia cicak kubing. Apa? Apa? Ah, Kau backup Farina ke Noah ni? Noah! Jangan panggil cicak kobeng. Tak ada masalah Kau ni. itu dia yang panggil. Ya, jangan panggil. Tapi tak ada kat tangan. Tak ada gaul pun. Tolak angin. Tolak angin je. Aku serabut betul. Dah lah benda ada dalam kamera kan? Ada. Dah lah tak boleh berhenti. Sebab dia mau hiburkan. Bukan hibur. Kalau dia terlampau fokus. Ni. Sebab fokus tu selalu dekat aku. Dia kena menghiburkan tugas dia. Memang. Tapi masa tak boleh hibur. Tak boleh hibur. Gaduh lah korang. Sebab tengah kejar masa. Nak gaduh lah korang. Nah. Tolonglah pergi. Tolonglah. Jatuh betul. Terkait. Tolonglah pergi. Hey, ni trend TikTok. Okey, untuk Rina dengan Noah fail. Macam ni.
Sekabut, satu sekabut. minit je Dah nak- sekabut. Jom. Drama apa lagi nih? Bukan drama. Drama apa lagi? Jom. Suka buat maksiat di bulan Ramadan. Oke, let's go guys. Kita panggil orang. Mana nih? Oh, semua Nuar try semua apa nih? Bapak, adik-beradik kita try ya. Oke guys, kita pergi orang yang seterusnya. Let's go. Oke, so sekarang kita ada Harry dengan Lukman Musa. Oke, Harry Lukman Musa. Sekarang kita ada tren TikTok terkini. Velocity yang sangat on top lah orang bilang. Jadi kamu kena tiru Isap gam nggak? Kamu kena tiru siapa? Apa nih? Wow, seram aku. Kita tengok siapa yang pas. Kamu kena lawan nih ya. Kamu ada masa 1 menit. Wih. Terus ya. Kayak gam dia. Enggak, untuk training. 1 menit untuk training, mid train. Pas aku akan try satu orang satu, oke? Tren dia adalah yang ini. Training. Ini aku dah buat dah. Jadi aku tak payah tengok pun aku tahu dah. Oh, kantoi. Kau belajar dulu. Kantoi minat Iman Troy. Ini trend ni memang aku dah buat dah. Yeah. Nak support member, support Asla. Oh. Sebab sebelum ni dia buat trend aku. Nak ala-ala tanya. Iman Troy dengan Asrama ni paling cantik. Ush, dua-dua cantik. Duduk, ya paling number one lah. Number one, tak ada orang boleh lawan Telenet kan? Maksud betul kan? Kalau bagimu siapa paling cantik? Hah? Antara dua tu. Biar jawapanmu tok siapa sebenarnya. Okey. Dua-dua pun cantik juga. Dua-dua cantik. Iman Troy cantik, Asla pun cantik juga. So, Betul. itulah diorang digabungkan. Cantik sama cantik. Kalau diberi peluk. Tak, ini konten dia. Enggak. Ni kau tanya, kau tanya balik soalan tu dekat dia. Okey, dah, cepat. Kau apa lu? Okey. So, kita akan mulakan. 1 minit kan? Okey, aku tengok dia okey. Okay, kau trending lah dulu. Last. Okey, dia sekalian. Kita asing-asing. Asing-asing? Ya, asing-asing. Okey, tengok dia dulu. Okey, Harry dulu. Ready? 3, Macam mana? 2, go. Aku tak tengok Aku tak tengok. Ada salah sikit-sikit tapi Tapi banyak. Kalau ikutkan daripada 100%, 90% Harry betul. tunjuk meh kau. Tunjukkan. Wait, kau kan dulu buat konten macam ni juga. Yeah. Okay, ready? Look man. 3, 2, 1. Terlampau lama Velocity tu. Velocity dia terlampau lama guys. Boleh mana sini nak. Dia sebenarnya Velocity di ujung. Dia buat awal-awal. Dia kalau boleh separuh daripada lagu tu, dia buat belo je. Dia aku tak nak hafal lah tu. Dia kena ambil masa ni. Aku pun ambil masa juga dalam 3-4 minit, 3 ke 5 minit nak hafal. Kalau 1 minit mah cukup. Yes. Ini kena yang orang-orang dia punya kepala aku jiwa velocity. Tak, dia pernah lalu dah FYP aku ni menari. Cuma time tu aku tengah puasa, aku slide ah. Oh, tak tengok benda-benda Tak tengok, bagus. 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 Dan pergi umrah nanti ya. Dan pergi rumah. Aku tengok sebab nak support je. Aku tengok sekejap-sekejap je. Terus aku check yang lelaki punya. Aku tengok lah yang lelaki punya. Jadi macam lelaki punya lebih ni kan. Lebih afdol. Ni lah kuat tengok daripada tadi lagi. Tak, aku tengok dia punya. Lepas ni dia suruh lagi orang lain Oh, tengok. lepas tu dia tengok. Tambah dosa. Tambah lagi. dosa. Orang datang nak tengok. Mentang-mentang dia bekas orang lain buat dosa. Dia ajak orang buat dosa tengok gelek-gelek macam Apa ni? Aku cuma untuk menghiburkan. Menjatuhkan martabat perempuan lah dia. tak apa-apa, tak apa. Sudah aku bagi tahu buat konten yang bagus-bagus. Ayah. Itulah kita buat konten macam ni buat apa? Saya masak minta. Tanya macam tai konten ni. Wih. Mary.
Kita pergi orang yang terakhir. Okay guys, so sekarang kita ada orang yang terakhir, iaitu my bros, iaitu Aiman Junaid. Aiman Junaid. Yo, what's up bro? What up man? Ini yang What up nigga? That's my That's my okay. That's my Yeah, that's the mic, mak. Mak, I have a challenge yourself every single day, be the best of your version. Azrul. Salah, silap. Okay, so aku ada challenge untuk kau man. Apa? Challenge dia ada trend TikTok Iman Troy dan Aslay. He rock. Ini simple tu. The value of the city man. Sangat-sangat simple. Selamat Hari Raya. Ampun maaf dipinta. Salah, itu lagu Kabela dengan Abang Alif. Okay. So challenge dia apa? Aku nak tahu juga challenge apa yang kau buat. Betul lah tadi yang kau starting tu. Betul. Itulah challenge dia. Tapi aku bagi apa yang duit RM19 ni? Duit aku tu. Tadi aku transfer. Didak. Tidak. So aku bagi kau 1 minit untuk hafal tarian dia dan kau kena buat. Okay, boleh. Ui, dah hafal lah. Dah hafal lah. My god, this is Iman Junaid yang saya kenal, the king of the velocity. Okay, man, kalau betul kau menari ni, dapat RM50 man. Serius ah? Serius man. Weh. Let's go. Okay man, ready man? Okay. Kalau ada salah satu celah je, tidak dapat terus. Alright. Okay, ready? 3, 2. Salah tanya aku. Well. Aku tak dengar. Okay, lagi sekali. Lasa. Okay. Ready? Okay, aku tengok tak sampai seminit pun. Tengok. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay guys, so nampaknya di sini Aiman Junaid ada kesilapan satu saja yang sup. Ini dulu tadi. So man, kau tahu kah daripada 100% tu, kau sama dengan Harry. 90% betul, 10% dia salah. Aku rasa aku chemistry dengan Harry lah. Partnership dengan dia. Bukan. Sebab kita sudah buat duluan trend tu. Kita duluan buat tu trend. Okay. So, man, aku baru je bagi RM50 man. Ya ke? Sorry tu man. Aku salah satu pun tolak lah RM40 ya. Tak boleh. Kita diskon gitu bro. Kau ni tak bagi can lah, member pun. Apa kot? Apa kot? Terima kasih untuk Aiman Junaid. Salah satu pun tak dapat duit. Dah malas aku nak masuk konten kau ni. Gitu man. Setiap kali masuk konten kau, salah satu tak dapat duit. Tak nak aku, tak nak. Masuk. Ya. Wih man, jangan gitu man. Aduh, macam mana ni? Okay lah. Sedih lah macam ni. Tengah sedih. Okay guys, so itu je lah konten Irfan pada kali ini. Hopefully you guys enjoy, just santai-santai je. Kayak mau enjoy the trend menangkan Aslat dengan Iman Troy, dorang keluar lagu baru. So, yup. Sebenarnya saya mau buat je lagu untuk lagu trend untuk Ihin and share and dorang AB mostly semua kami hafal. So untuk share apa semua saya hold dulu sebab sekarang alhamdulillah saya bangga dengan adik saya share top 1 trending lagu raya dia, alhamdulillah. InsyaAllah Ihin punya lagu on top, jangan lupa pergi watch. Okay, so guys, itu je lah konten Irfan pada kali ini, sehingga kita jumpa lagi di next konten. Nggak tahu bila, adakah lepas raya, insyaAllah. So that's all from me. Jaga diri, jaga kesehatan, yang paling penting jaga family kamu guys. Bye bye, assalamualaikum. Cinta saya.